Baiklah, kepada kami akan membincangkan topik jangkitan sifilis, iaitu penyakit berjangkit berkaitan seksual, dan tajuknya adalah ancaman dalam diam. Ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Farid Zafri bin Azmi, dan dua lagi rakan saya, iaitu Putri Nur Asbidah binti Abdul Karim dan Sulaiman Hamidi bin Zakaria. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, kita perlu mengetahui isu sifilis dalam masyarakat. Pada masa kini, sifilis bukan lagi penyakit yang jarang berlaku. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kes sifilis menunjukkan peningkatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Bukan sahaja dalam kalangan remaja, tetapi juga golongan dewasa, ibu mengandung dan pasangan berkahwin. Gaya hidup bebas, kekurangan pengetahuan tentang kesihatan seksual, serta stigma terhadap ujian saringan menyebabkan ramai tidak mendapatkan rawatan awal. Ini menjadikan sifilis sebagai ancaman senyap yang merebak secara perlahan tetapi berisiko tinggi terhadap kesihatan awam. Apakah itu sifilis? Sifilis ialah penyakit berjangkit yang ditularkan melalui hubungan seksual disebabkan oleh bakteria berbentuk spiral yang dikenali sebagai Treponema pallidum. Bakteria ini boleh masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka kecil atau lapisan kulit dan membran mukus yang nipis, terutamanya di kawasan alat kelamin, mulut atau dubur. Apakah itu bakteria Treponema pallidum? Bakteria ini berbentuk spiral seperti spring, bersaiz sangat kecil dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop khas. Bakteria ini bergerak dengan cepat dalam tisu badan dan boleh menembusi dinding salur darah, menyebabkan jangkitan merebak ke seluruh organ. Bakteria ini tidak boleh hidup lama di luar tubuh manusia. Ini bermaksud penyakit ini hanya berjangkit melalui sentuhan langsung dengan individu yang dijangkiti. Seterusnya, ciri-ciri dan sifat penyakit sifilis. Antaranya tidak menunjukkan simptom awal. Sifilis digelar sebagai ancaman senyap kerana ramai penghidapnya tidak menyedari bahawa mereka telah dijangkiti. Luka kecil yang dikenali sebagai chancre yang muncul pada peringkat awal biasanya tidak sakit dan boleh sembuh sendiri, menyebabkan individu menyangka mereka sihat sedangkan bakteria masih aktif dalam tubuh badan mereka. Okay. Ciri dan sifat penyakit sifilis yang ketiga pula ialah boleh dirawat tetapi tidak boleh diabaikan. Sifilis boleh dirawat sepenuhnya dengan suntikan antibiotik, biasanya menggunakan antibiotik jenis penicillin. Namun jika rawatan dilewatkan, kerosakan organ dalaman tidak boleh dipulihkan walaupun bakteria telah dihapuskan. Oleh itu, ujian saringan awal sangat penting bagi sesiapa yang aktif secara seksual atau mempunyai pasangan berisiko. Dan ciri dan sifat penyakit sifilis yang terakhir pula ialah boleh ditularkan daripada ibu kepada bayi. Sifilis juga boleh menular daripada ibu mengandung kepada bayi dalam kandungan melalui uri, iaitu placenta. Ini dipanggil sifilis congenital dan boleh menyebabkan keguguran atau bayi mati dalam kandungan. Seterusnya, bayi lahir cacat atau mengalami masalah buta dan pekak. Seterusnya, cara-cara jangkitan penyakit sifilis. Antaranya ialah melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, iaitu melakukan seks tanpa menggunakan kondom, iaitu apabila seorang melakukan hubungan seksual sama ada melalui faraj atau dikenali sebagai vagina, dubur dikenali sebagai anal atau mulut oral dengan individu yang dijangkiti sifilis, bakteria boleh berpindah terus ke dalam badan orang yang sihat. Hal ini berlaku kerana semasa hubungan seksual kulit atau tisu lembut di kawasan kelamin bersentuhan secara langsung dengan luka kecil yang dikenali sebagai chancre yang mengandungi bakteria aktif sifilis. Luka ini mungkin sangat kecil dan tidak kelihatan pada mata kasar, tetapi tetap cukup untuk memindahkan bakteria sifilis untuk menjangkiti individu lain. Cara seterusnya ialah daripada ibu kepada bayi dalam kandungan atau dikenali sebagai sifilis congenital. Seorang wanita hamil yang mengidap sifilis boleh menjangkiti bayi dalam kandungannya. Penularan ini berlaku apabila bakteria Treponema pallidum merentasi uri plasentar dan masuk ke dalam salur darah bayi atau semasa proses kelahiran melalui luka pada faraj atau cervix. Seterusnya, kita masuk ke bahagian gejala sifilis. Yang pertama, peringkat utama iaitu premier sifilis. Muncul satu atau lebih bisul kecil yang biasanya tidak sakit di tempat bakteria masuk, seperti alat kelamin, dubur dan mulut. Seterusnya, kelenjar limfa yang membekak di kawasan berdekatan seperti pangkal peha tetapi biasanya juga tidak sakit. Peringkat kedua adalah peringkat sekunder, secondary syphilis. Ruang yang tidak gatal boleh muncul di seluruh badan termasuk tapak tangan dan tapak kaki. Gejala seperti demam, sakit tekak, keletihan, bengkak kelenjar limfa, rambut gugur, sakit otot atau sendi. Gejala ini boleh hilang sendiri tetapi jangkitan masih wujud jika tidak dirawat. Ketiga adalah peringkat laten sifilis. Pada tahap ini, tiada simptom yang boleh dilihat atau dirasai, tetapi bakteria masih berada dalam badan. Jika tidak dirawat
boleh berkembang ke peringkat seterusnya. Gejala yang keempat iaitu peringkat tertiary sifilis. Boleh berlaku bertahun-tahun selepas jangkitan asal jika tidak dirawat. Masalah serius termasuk kerosakan pada jantung dan salur darah, saraf dan otak, kulit, tulang dan organ lain. Yang kelima adalah sifilis congenital pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berjangkit. Jika seorang ibu menghidap dan tidak dirawat, bayi boleh mengalami ruang kulit kuning, hati dan limfa besar, anemia, perubahan tulang, masalah saraf atau sindrom neurologi. Boleh mengakibatkan kematian bayi atau masalah jangka panjang. Terdapat beberapa catatan penting yang ditulis iaitu telah banyak kes sifilis tidak menunjukkan simptom yang jelas, jadi seseorang mungkin dijangkiti tanpa ia sedar. Simptom satu individu mungkin berbeza dengan individu lain dan urutan peringkat boleh berbeza. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian tahap-tahap sifilis. Yang pertama adalah sifilis primary sifilis, berlaku antara 3 hingga 4 minggu selepas jangkitan. Muncul satu atau lebih luka kecil yang tidak sakit pada bahagian jangkitan seperti alat kelamin, dubur atau mulut. Luka akan sembuh sendiri tetapi bakteria sifilis ini masih kekal dalam badan. Tahap kedua adalah sifilis sekunder, berlaku beberapa minggu selepas luka primer sembuh. Ciri utama sifilis sekunder ini adalah demam, sakit tekak, keletihan, sakit otot, rambut gugur, bengkak kelenjar limfa dan gejala boleh datang dan pergi. Tahap ketiga adalah sifilis laten. Pada tahap ini tiada simptom yang kelihatan. Tahap ini terbagi kepada dua iaitu laten awal dan laten lewat. Laten awal berlaku dalam setahun pertama selepas jangkitan. Laten lewat pula berlaku selepas 1 tahun, boleh berlanjutan bertahun-tahun. Pesakit masih membawa jangkitan walaupun tanpa tanda fizikal. Tahap yang keempat pula adalah sifilis tertiary iaitu tertiary sifilis, iaitu tahap paling serius, berlaku bertahun-tahun selepas jangkitan tanpa rawatan. Pada tahap ini, ia boleh menyebabkan kerosakan jantung dan salur darah, kerosakan otak dan saraf, masalah mata dan boleh menyebabkan buta, ketumbuhan lembut di bahagian gumas pada kulit, tulang atau organ lain. Pada tahap ini, penyakit boleh mengancam nyawa. Tahap yang kelima iaitu sifilis congenital, iaitu kategori khusus untuk bayi yang dijangkiti daripada ibu. Berlaku apabila ibu hamil yang dijangkiti tidak dirawat, menyebabkan kecacatan serius, keguguran, kelahiran mati atau kematian bayi. Seterusnya, statistik semasa penyakit sifilis di Malaysia. Daripada sumber Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada tahun 2022, Malaysia merekodkan sebanyak 4,669 kes sifilis yang dilaporkan di seluruh negara. Daripada laporan media Kod Blue yang diambil daripada data KKM, daripada jumlah tersebut, 6.7% kes melibatkan remaja berumur bawah 21 tahun, menunjukkan peningkatan jangkitan dalam golongan muda. Daripada sumber bernama Agensi Berita Rasmi Malaysia, kajian turut menunjukkan bahawa kadar jangkitan sifilis dalam kalangan pengguna PREP menurun secara ketara daripada 11% kepada 1.3% selepas 12 bulan. Baiklah, seterusnya statistik semasa di peringkat global. Daripada sumber Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pada peringkat global, terdapat kira-kira 8 juta kes baharu sifilis direkodkan pada tahun 2022. Prevalence sifilis dalam kalangan orang dewasa berumur 15 hingga 49 tahun adalah sekitar 0.6%, menunjukkan penularan yang masih aktif di seluruh dunia. Pada tahun yang sama, sebanyak 700,000 kes sifilis congenital dilaporkan, menjadikannya salah satu ancaman utama kepada kesihatan bayi baru lahir. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada kesan terhadap fizikal daripada penyakit sifilis ini. Terdapat 4 peringkat kesan fizikal, iaitu peringkat yang pertama, peringkat primer. Kesan fizikal utama iaitu luka kecil pada alat sulit, mulut atau anus. Tidak sakit tetapi sangat mudah menjangkiti. Kelenjar limfa berhampiran boleh membengkak. Peringkat yang kedua iaitu peringkat sekunder. Kesan fizikal yang ketara, ruam pada seluruh badan termasuk tapak tangan dan kaki, tompok-tompok putih pada mulut, demam, sakit badan, keletihan, keguguran rambut, kelenjar limfa bengkak, sakit tekak dan penurunan berat badan. Kesan fizikal seterusnya iaitu di peringkat ketiga, peringkat laten. Tiada gejala fizikal kelihatan tetapi bakteria masih aktif dalam badan. Bakteria boleh bertahan bertahun-tahun sebelum muncul semula. Pada peringkat keempat, itu peringkat tertiary, kesan fizikal yang serius dan kekal.
Yang pertama, gamas, luka daging mereput. Ketulan atau luka seperti ulcer pada kulit, tulang dan organ boleh menyebabkan kecacatan kekal. Yang kedua, kerosakan jantung dan salur darah. Aneurisma aorta, salur darah utama mengembang dan boleh pecah. Keradangan pada dinding salur darah. Yang ketiga, kerosakan otak dan saraf. Tidak mampu berjalan dengan stabil, lumpuh, masalah penglihatan hingga buta, hilang memori dan perubahan personaliti. Kesan seterusnya ialah terhadap mental dan emosi. Yang pertama, tekanan dan ketakutan iaitu emotional stress. Yang paling biasa kita lihat pada pesakit. Pesakit sangat risau tentang penyakit, stigma masyarakat dan risiko menjangkiti pasangan. Ini adalah reaksi mental paling awal dan paling dominan. Yang kedua ialah kemurungan atau depression. Perubahan fizikal, rasa malu dan rasa bersalah menyebabkan mood pesakit merosot. Ini adalah kesan terbesar kepada kesejahteraan emosi pesakit sifilis. Kesan seterusnya iaitu terhadap sosial. Yang pertama, stigma dan diskriminasi sosial. Pesakit sering berdepan pandangan negatif, dipersalahkan atau dijauhi oleh masyarakat kerana sifilis dianggap penyakit memalukan atau berkaitan tingkah laku berisiko. Ini adalah kesan sosial yang paling besar dan paling menyakitkan. Yang kedua ialah hubungan dengan pasangan menjadi tegang. Sifilis sering menyebabkan hilang kepercayaan antara pasangan, konflik, pertengkaran, perasaan dikhianati, tekanan dalam rumah tangga, sesetengah hubungan bahkan putus akibat isu kesetiaan dan salah faham. Kesan sosial yang ketiga iaitu pengasingan diri. Pesakit mula menjauhkan diri daripada rakan, keluarga dan komuniti kerana merasa malu, takut orang tahu atau takut dijauhi. Mereka kurang bergaul dan lebih memilih untuk menyembunyikan diri. Kesan yang keempat iaitu gangguan terhadap kehidupan sosial dan kerjaya. Takut untuk bekerja dalam pasukan atau bergaul rapat, hilang tumpuan di tempat kerja, malu untuk mendapatkan rawatan atau mendapatkan sokongan sosial, dan sesetengah pesakit menghadapi prejudis daripada rakan sekerja jika penyakitnya diketahui. Punca peningkatan kes sifilis antara ialah kurang kesedaran dan pengetahuan tentang penyakit kelamin ataupun penyakit berjangkit seksual. Ramai individu tidak mempunyai maklumat yang mencukupi tentang apa itu sifilis, bagaimana sifilis merebak dan kesan terhadap kesihatan. Ramai beranggapan sifilis hanya menjangkiti golongan tertentu seperti pekerja seks atau penagih dadah, sedangkan sesiapa sahaja boleh dijangkiti dengan sifilis ini. Kurangnya kempen kesedaran awam menyebabkan masyarakat tidak mengambil langkah pencegahan seperti penggunaan kondom atau ujian kesihatan berkala. Seterusnya, gaya hidup seks bebas dan pergaulan sosial terbuka. Perubahan gaya hidup moden dan pengaruh media sosial menyebabkan pergaulan antara lelaki dan perempuan semakin bebas. Ramai individu terutama golongan muda dan dewasa awal terlibat dalam hubungan seksual tanpa perlindungan atau bertukar-tukar pasangan. Bukan itu saja, wujudnya aplikasi mencari pasangan iaitu dating apps juga memudahkan interaksi yang bawa kepada hubungan seksual tidak selamat. Punca peningkatan kes sifilis yang ketiga pula ialah sikap malu dan stigma sosial masyarakat. Ramai pesakit takut untuk mendapatkan rawatan kerana bimbang dihukum atau dipandang serong oleh masyarakat. Akibatnya, penyakit sifilis ini tidak dirawat dan terus menular kepada pasangan lain. Stigma ini juga menyebabkan ramai menyembunyikan gejala awal sifilis seperti luka kecil atau ruam pada kulit. Dan punca peningkatan kes sifilis yang terakhir ialah kekurangan ujian saringan kesihatan seksual secara berkala. Itu ramai tidak menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala kerana menganggap mereka sihat atau tidak aktif secara seksual. Hakikatnya, sifilis boleh berada dalam tubuh selama bertahun-tahun tanpa simptom, menjadikannya sukar dikesan tanpa melakukan ujian darah. Bukan itu saja, di beberapa kawasan luar bandar, akses kepada kemudahan kesihatan dan ujian saringan masih terhad. Oleh itu, orang-orang di kawasan luar bandar sukar untuk melakukan ujian saringan kesihatan seksual ini. Jadi, boleh menyebabkan peningkatan kes sifilis. Kita masuk ke bahagian langkah pencegahan pula. Terdapat banyak langkah pencegahan yang boleh dilaksanakan oleh individu untuk mengelakkan daripada terdedah atau terjangkiti daripada bakteria sifilis ini. Yang pertama adalah amalkan hubungan seks yang selamat. Individu perlu menggunakan kondom atau penghadam mulut dengan betul setiap kali melakukan hubungan seks, faraj, dubur atau oral. Walau begitu, sifilis masih boleh berjangkit melalui sentuhan kulit ke kulit dengan luka yang tidak selamat daripada kondom, jadi tetap perlu berhati-hati. Langkah yang kedua adalah elakkan hubungan seks dengan individu berisiko. Elakkan hubungan seks dengan pasangan yang anda tidak pasti status kesihatannya ataupun dengan pasangan yang menunjukkan ruam atau luka pelik pada alat kelamin atau kawasan lain. Langkah yang ketiga pula, individu perlu kekal setia pada satu pasangan.
Hubungan monogami bersama pasangan yang telah diuji dan bebas jangkitan adalah antara cara pencegahan paling berkesan. Langkah keempat iaitu individu perlu melakukan ujian saringan secara berkala. Sangat penting. Perkara ini sangat penting jika anda aktif secara seksual dan juga mengalami gejala yang mencurigakan. Ujian awal membolehkan rawatan cepat dan mengelakkan penyebaran kepada orang lain. Langkah yang kelima pula iaitu elakkan perkongsian barangan peribadi. Jangan berkongsi mainan seks tanpa membersihkan dan menutupnya dengan kondom baru. Elakkan berkongsi barangan yang bersentuhan dengan darah. Yang keenam adalah pendedahan pendidikan seksual. Orang ramai perlu memfahami cara sifilis merebak, simptom dan risikonya. Maklumat yang betul dapat membantu keputusan selamat dalam kalangan masyarakat. Langkah yang ketujuh pula adalah rawatan segera jika dijangkiti. Individu yang dijangkiti wabak sifilis ini, jika ia disahkan positif, ia perlu mendapatkan rawatan antibiotik secepat mungkin dan elakkan hubungan seks sehingga doktor mengesahkan jangkitan telah sembuh. Persepsi dan diskriminasi masyarakat terhadap penyakit sifilis. Persepsi masyarakat terhadap penyakit sifilis umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang cara jangkitan dan sifat penyakit tersebut. Ramai menganggap sifilis sebagai penyakit yang berpunca daripada kelakuan seksual yang tidak bermoral, lalu mewujudkan anggapan bahawa penghidapnya bersalah atau tidak menjaga maruah diri. Persepsi ini turut dipengaruhi oleh budaya konservatif yang mengaitkan penyakit kelamin dengan isu moral, bukannya masalah kesihatan yang boleh dirawat. Masyarakat juga sering menganggap sifilis setara dengan penyakit yang lebih serius seperti HIV, sedangkan sifilis sebenarnya boleh dirawat dengan antibiotik jika dikesan lebih awal. Diskriminasi masyarakat terhadap penyakit sifilis pula muncul dalam pelbagai bentuk, termasuk pengasingan sosial, penghinaan dan penyebaran stereotip negatif seperti kotor atau tidak setia. Pesakit juga mungkin menghadapi slut shaming, dipersalahkan oleh pasangan atau mengalami rasa malu yang mendalam sehingga mengelakkan diri daripada mendapatkan rawatan. Diskriminasi ini bukan hanya berlaku dalam kalangan keluarga dan rakan, tetapi juga kadang-kala dalam sistem penjagaan kesihatan apabila pesakit berhadapan sikap menghakimi daripada petugas kesihatan. Seterusnya, peranan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Yang pertama, kita melihat kepada peranan kerajaan dalam menangani jangkitan sifilis. Yang pertama ialah menjalankan saringan dan rawatan percuma atau mampu milik. Kementerian Kesihatan KKM menyediakan saringan sifilis di klinik kesihatan terutamanya untuk ibu mengandung dan individu berisiko tinggi. Rawatan seperti penisilin G disediakan secara percuma di fasiliti kerajaan. Kesedaran awal membantu mengurangkan jangkitan dan komplikasi. Yang kedua ialah program pendidikan kesihatan dan kempen kesedaran. Kerajaan melaksanakan kempen penjagaan STI melalui sekolah, media massa dan platform digital. Mendidik masyarakat tentang gejala, cara jangkitan dan kepentingan rawatan awal bagi jangkitan penyakit sifilis, serta mengurangkan stigma masyarakat terhadap pesakit. Yang ketiga, perundangan dan polisi kesihatan awam melaksanakan polisi nasional STI seperti pelan strategi STI, memastikan pusat kesihatan mematuhi garis panduan rawatan dan pelaporan kes sifilis, memantau dan melaporkan statistik sifilis untuk tindakan lanjut. Seterusnya ialah peranan badan bukan kerajaan NGO. Yang pertama, memberikan pendidikan dan kesedaran secara terus kepada komuniti. NGO seperti PT Foundation, Malaysia AIDS Council dan lain-lain menjalankan ceramah komuniti, bengkel penjagaan STI dan sesi kaunseling seksual. Pendidikan NGO biasanya lebih terbuka dan mudah diterima oleh golongan terpinggir. Yang kedua, menyokong golongan berisiko tinggi. NGO biasanya lebih rapat dengan golongan yang berisiko seperti pekerja seks, komuniti LGBT, orang tanpa dokumen dan penagih dadah. Golongan NGO boleh memberikan kondom, maklumat pencegahan, kaunseling tentang risiko jangkitan penyakit sifilis dan rujukan rawatan ke klinik. Yang ketiga ialah menyediakan saringan bergerak dan rawatan asas. Van kesihatan bergerak mobile klinik untuk melakukan ujian sifilis, HIV dan STI dan lain-lain. Menjangkau individu yang tidak berani ke klinik kerajaan kerana stigma masyarakat yang memandang rendah kepada pesakit sifilis. Akhir sekali, sifilis ialah penyakit jangkitan seksual yang serius tetapi boleh dirawat sepenuhnya jika dikesan lebih awal. Tanpa rawatan, ia boleh menyebabkan kerosakan pada organ, masalah mental dan sosial serta jangkitan kepada bayi iaitu dikenali sebagai sifilis congenital. Peningkatan kes berlaku akibat kurangnya pengetahuan tentang jangkitan sifilis, stigma masyarakat dan amalan berisiko. Oleh itu, pendidikan, ujian awal, rawatan segera dan sokongan masyarakat amat penting untuk mengawal peningkatan penyakit ini.